Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya di TikTok, YouTube dan juga Facebook. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Terima kasih yang hashtag nak mundur pilih PAS, hashtag salam suara murba. Waalaikumsalam yang memberi salam. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih yang share stiker. Terima kasih yang tap love. Terima kasih yang share tuan-tuan. Tuan-tuan mohon kalau boleh share. Dan terima kasih pada semua. Salam Iswadi, maaf Zahir Petain dari AJK Cabang Libaran. Terima kasih Puasa Abbas. Thank you. Juga yang memberi semangat ketua, semangat Dindang. Semangat. Waalaikumsalam. Salam. Nibong Tebal, geng-geng Nibong Tebal. Terima kasih Nibong Tebal yang datang. LTL, PhD Lekir Setiawan, Perak. Oh, okay, thank you orang Setiawan Perak. Salam Reformasi, Syahno, terima kasih. Salam LTL, semua yang memberi salam. Terima kasih tuan-tuan, seperti biasa kan. Aki Ongkil, Is bila mau ngirup tak? Ada masa free kita ngirup lah. No worries. LTL Hulu Rajang, Village People, thank you Village People. Salam, betul ke geng Rafizi nak keluar keadilan? Tak betul. Siapa yang cakap tu kan? Mungkinlah, tak tahulah, tak pernah dengar lagi. Dr. Zuhaimi, thank you. Salam Jom Balalahan. Salam Zamri LTL, terima kasih. LTL Lampang, Ketum Lambor, terima kasih. Kampar, terima kasih. Lunas, thank you orang daripada Lunas, terima kasih juga. So Romban pun ada terima kasih. Okey tuan-tuan, ada beberapa isu kita. Siapa tim 3 tu? Sekejap lagi kita cerita, jangan risau. Adalah saya ada komen dekat dalam Sinar Harian keluar, rupanya saya pun tak perasan ada dalam Sinar Harian. Dan keluar muka depan Sinar Harian hari ini berkenaan dengan kenyataan kami bertiga dalam akar umbi hukum elit politik. Ini keluar dalam Sinar Harian surat khabar ini. Saya tak sempat nak beli, entah ada entah tidak, saya pun tak pasti kan. Adalah kot. Tapi sebelum kita pergi tu, kita akan tengok kisah, masih lagi tak habis lagi Haji Hadi Babi. Bukan saya kata Haji Hadi tu babi, Haji, Hadi, babi. Nanti walaupun dia melenting kan, alamak kau tak boleh kata begitu. Ini kita. Alright. Okay. So InsyaAllah kita akan mulakan dengan cerita-cerita. Agi hidup angin kelaban, Ari Bintulu is. Okay, terima kasih orang Bintulu. Bunin Ejan, terima kasih. Alright. Dengar kabarnya Faridah ajak gaduh, betul ke? Dia ajak gaduh dengan siapa? Dengan saya? Okay, alright Kesan darah dalam bilik milik Zain Rayyan, kata saksi. Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini diberitahu bahawa kesan darah di dalam bilik rumah yang didiami Allahyarham Zain Rayyan Abdul Matin adalah milik kanak-kanak autistik berkenaan. ASP Muhammad Hafizi Ismail 38 yang sebelum ini bertugas sebagai pegawai penyiasat kanan di Petaling Jaya berkata ia berdasarkan laporan kimia yang diperolehi daripada sampel spesimen tulang sternum milik Zain Rayyan yang berpadanan dengan DNA si mati. Keputusan laporan ini dikeluarkan oleh ahli kimia Muhammad Adira Saidon yang berpadanan dengan profil DNA daripada spesimen tulang berlabel Zain Rayyan Abdul Matin, katanya. Muhammad Hafizi kini bertugas sebagai pegawai risikan operasi di bahagian siasatan IPD Kelang Selatan berkata, darah yang ditemukan di bilik air adalah milik tertuduh pertama iaitu Zaim Ikwan Zahari, manakala darah dalam bilik pula ialah milik si mati. Saksi pendakwaan Kuala Lumpur itu berkata demikian ketika memberi keterangan pada hari ke-18 pembicaraan kes pengabaian yang dihadapi ibu bapa Zain Rayyan, Ismanira Abdul Manaf dan Zaim Ikhwan. Semalam Muhammad Hafizi memberitahu mahkamah terdapat kesan darah di bilik air dan dalam bilik di rumah Zain Rayyan semasa pasukan forensik melakukan proses luminiol, iaitu mendapat tindak balas. Tuan-tuan tahu kan, dia akan letak api tu kan, api lampu kan. Bagaimanapun dia tidak menjelaskan kepada mahkamah siapa pemilik darah terbabit. Menjawab soalan timbalan penduduk raya berhubung sampel tanah yang diambil untuk dihantar ke Jabatan Kimia, Muhammad Hafizi berkata hasilnya adalah negatif kerana berasal dari sumber berbeza.
Semalam saksi itu memberitahu mahkamah dia mengarahkan pasukan forensik mengambil sampel tanah berhampiran lokasi semati dijumpai untuk dihantar ke Jabatan Kimia bagi tujuan analisis. Setelah terlihat sepasang kasut hitam yang memiliki kesan lumpur di sebelah peti ais. Di soal Raja Zaizul Faridah, sama ada siasatan lain dibuat terhadap pengasuh Zain Ryan iaitu Auni Afiqah Abbas, Muhammad Fizi menjawab berdasarkan keterangan Auni yang juga saksi pendakwaan ke-17, dia ada mendengar suara seperti Zain Ryan seolah-olah cuba melepaskan diri, namun saya mendapati Auni gagal mengenal pasti suara tersebut adalah si mati. Okey. Kepada soalan mengenai nama si mati dalam sijil kelahiran yang berbenkan Abdul Matin dan bukannya Zaim, saksi itu menjawab, siasatan saya mendapati Zaim Ikhwan dan Asma Rina telah berkahwin di Naratiwat, Thailand sekitar 2016 dan telah terlewat daftar perkahwinan di Malaysia. Oleh itu, si mati berbenkan atas 99 nama Allah. Ismanira dan Zaim yang berumur 30 tahun didakwa mengabaikan Zain Ryan dengan cara yang mungkin menyebabkan kecederaan fizikal terhadap mangsa di sekitar Blok R, Apartmen Idaman, Damansara Damai. Mereka didakwa mengikut Seksyen 3 Sub 1 Sub A Akta Kanak-Kanak dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesusahan yang membawa hukuman penjara 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Ada yang tanya pada saya, kenapa tak didakwa di bawah akta, tak didakwa sebagai membunuh kan? Sebab membunuh ni dia punya pembuktian dia akan berbeza. Dan kalau dia didakwa di bawah akta tersebut, kemungkinan besar dia akan terlepas daripada kes ini. Sebab itu ibu bapa dia dituduh di bawah pengabaian instead of bunuh. Sebab bunuh ni dia perlu pembuktian yang berbeza. Dan pembuktian yang berbeza. Kita tak ada direct evidence mengatakan bahawa mereka keduanya atau salah seorang daripada mereka melakukan aktiviti tersebut. Kita tak ada direct evidence menuju ke arah itu. Jadi that is why I think pendakwa raya menuduh di bawah akta pengabaian. Okay, akta pengabaian dia boleh membawa penjara 20 tahun dan juga denda. Cukai 313.8 juta, isteri Daim dibenar semakan kehakiman. Mahkamah Tinggi hari ini pada Selasa Mahkamah Tinggi hari ini pada Selasa membenarkan permohonan isteri bekas Menteri Keuangan Datuk Allahyarham Tun Dr. Daim Zainuddin, Toh Puan Naimah Abdul Khalid untuk memulakan prosedur semakan kehakiman bagi membatalkan tuntutan cukai 313.8 juta oleh LHDN. Peguam S. Saravanan Kumar yang mewakili Naimah berkata, mahkamah berpendapat permohonan kebenaran semakan kehakiman anak Guam mempunyai merit. Ketika ditemu di luar mahkamah, beliau kata Hakim Mahkamah Tinggi Dr. Shahnaz Sulaiman memutuskan demikian setelah menolak bantahan pihak AGC. Menurutnya, mahkamah menyatakan bahawa permohonan Naimah bukanlah remeh atau menyusahkan dengan kata-kata frivolous dan juga vexatious, serta terdapat persoalan undang-undang yang perlu didengar di peringkat substantif. Kami punya masa selama 2 minggu untuk menyampaikan notis kepada LHDN, katanya. Naimah tidak hadir dan diwakili peguam. Okey. Kita tahu bahawa Naimah di-slap dengan cukai 313 juta. Dia kena membayar kepada LHDN tunggakan cukai sebanyak 313 juta. Jadi Naimah tak puas hati, dia melantik lawyer dan mengemukakan supaya diadakan judicial review atau semakan kehakiman terhadap tuduhan tersebut. Dan sekarang ini AGC Pendakwa Raya mengatakan itu remeh. Benda macam tu biasalah, Pendakwa Raya memang akan cakap macam tu. Tapi mahkamah kata ada merit dan hendaklah dibawa kepada perbicaraan. Maka dia akan kembali nanti kepada kes perbicaraan, bermakna Naimah dalam kes ini dibenarkan untuk dibawa kepada perbicaraan sebab ada beberapa perkara yang perlu dijawab oleh mahkamah. Dijawab oleh pihak LHDN dalam isu semakan kehakiman tersebut. So bermakna Naimah dah menang ke? Belum. Ini baru permohonan untuk supaya dibawa ke mahkamah. So telah diterima oleh mahkamah, maka perbicaraan akan bermula. Okey. Baru-baru ini kan Menteri Besar Kedah Sam Sanusi bising, dia kata kerajaan federal tak memberikan wang dana kepada kita. Kita memohon 200 juta kerana kita terpaksa mengekalkan Kedah sebagai jelapang padi bagi rice bowl kepada negara. Sebab itu kami tak boleh membangunkan negeri Kedah, dia kata. Jadi kami menuntut supaya kerajaan federal membayar kami 200 juta setiap tahun di atas kesukaran kami nak membangunkan negeri Kedah.
Saya kata, bangangnya Sanusi ni, ya Allah. Kan? Tak ada kena-mengena negeri kau tu sebagai rice bowl of Kedah, kau tak boleh bangun. Tuan-tuan tahu tak, sebenarnya Selangor juga adalah jelapang padi. Negeri jelapang padi. Antara rice bowl of Malaysia adalah Selangor. Selangor tak ada isu pun benda tersebut untuk melakukan pembangunan. Kenapa tiba-tiba Kedah pula nak memberi alasan demikian? Tapi yang menariknya, apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, kerajaan sudah pun luluskan 1 bilion, bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan 500 juta, 1,000 juta bagi rancakan produktiviti padi di Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi mengulangi bahawa kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit bagi melancarkan produktiviti padi di Kedah. Kita bagi 1 bilion dan ia berterusan, katanya. Beliau mengulas kenyataan Menteri Besar Kedah Samsuri pada persidangan Dewan Undangan Negeri Kedah semalam berhubung tuntutan bayaran 200 juta setahun daripada Kerajaan Persekutuan sebagai insentif khas negeri itu mengekalkan kawasan jelapang padinya. Peruntukan itu sebelum ini diumumkan oleh Anwar Ibrahim dalam bajet 2025 pada 18 Oktober yang lalu bagi membangunkan infrastruktur untuk menyokong penanaman padi 5 kali dalam tempoh 2 tahun secara berfasa. Ia merupakan sebahagian dari peruntukan 5.37 bilion yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Nah, benda yang sama, kenapa tiba-tiba Kedah minta 200 juta cash? Dia kata kerajaan federal tak bagi, padahal federal dah bagi 1 bilion. Sebab sebab isu ini, tuan-tuan. Exco Kedah kena minta maaf, lunyai saya dimaki, kata Rafizi. Seorang Exco Kerajaan Negeri Kedah dituntut tampil memohon maaf kepada rakyat negeri itu setelah didakwa membuat tuduhan tidak berasas terhadap kelulusan projek Kulim High Park Fasa 5. Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli berkata tuduhan itu dibuat Adun Jitra dari Perikatan Nasional Dr. Haid Hilman Abdullah dengan mendakwa kononnya beliau sengaja melengah-lengahkan permohonan kelulusan NOC, Notice of Change, jadi dikatakan cuba mensabotaj projek kerajaan negeri berkenaan. Dia saya nampak Kedah ni ada satu pattern, tuan-tuan. Pattern dia adalah dia minta tunai. Okey, dia akan minta tunai. Kita tengok tadi 200 juta dia minta tunai. Sekarang ni 100, saya tak tahu berapa geran ni, 100 juta atau something dia minta geran tu. Dia kata kami Kedah telah diluluskan geran. Bagilah geran tersebut daripada Rafizi. Salah satu benda yang saya tak tahulah kan, sekarang ini Kedah tak mampu nak bayar gaji. Bukanlah negeri Kedah, tapi ialah kelab bola Kedah tak mampu nak bayar gaji. Ataupun mungkin ada benda lain ni dia nak gunakan, saya tak pastilah kan. Tetapi mereka asyik minta tunai yang sebenarnya kita tahu tunai tersebut tak akan digunakan pun ke arah pembangunan rakyat. Saya cerita tentang NOC, Notice of Change, yang Rafizi kena maki lunyai itu, kita kata kan. Apa yang berlaku adalah tuduhan kerajaan negeri Kedah bahawa Rafizi selaku Menteri Ekonomi tidak menahan wang dana geran yang sepatutnya diberi kepada Kedah untuk pembangunan Kulim High Park. Rafizi kata apa yang berlaku adalah Kedah datang, dia kata ada tanah untuk pembangunan. Okey, dia kata this piece of land berharga RM sekian. So Rafizi sudah turunkan duit, bayar duit ke tanah itu. Okey, beli. This piece of land pula mula-mula setuju dengan harga certain harga. Kemudian apa yang berlaku adalah owner tanah tak setuju dengan harga tu. Bila owner tanah tak setuju, jadi tak dapat nak beli. Jadi Rafizi hold lah dulu duit tu. Dia kata carilah tanah lain. Kemudian kerajaan negeri Kedah pergi jumpa, dia kata ada satu company private, I think Bostad kot, mengatakan bahawa mereka ada tanah. Okey, dah ada tanah, Raf, dah ada tanah tau. Sekarang keluarlah duit tu. Rafizi kata, kau ingat ni duit siapa? Duit aku. Kalau duit aku pun aku minta agreement lah. Ini duit rakyat. Kamu ingat kau boleh buat sesuka hati dengan duit rakyat ni? Minta suka hati je. Mana dia perjanjian? Mana dia, apa orang kata, at least agreement, kita kata perjanjian. Mana dia notice, whatever lah, dokumen yang mengatakan tanah itu sudah dipersetujui untuk dijual kepada kerajaan negeri Kedah dengan harga yang demikian. At least, macam, apa orang kata, offer letter ke, ada something lah yang dia kata, yang kamu boleh bawa. Oh, tak ada. Kami tak ada tu. Tapi tak apa, bagi duit tu dulu, nanti kami carilah tanah. Wah, senang kamu punya kerja kan. Bagi dulu duit, nanti kami cari tanah. Hebat kamu punya permainan. Mana ada macam tu? Sepatutnya dokumennya ataupun prosedurnya ikutlah prosedur tersebut. Dapatkan at least letter offer ke apa ke, something yang menunjukkan bahawa dia owner tanah sudah bersetuju untuk menjual tanah tersebut. Dan pergilah kepada kerajaan federal. Kerajaan federal tak ada masalah nak bagi.
Yang penting bak Rafizi ni mudah je tuan-tuan. Follow prosedur. Follow prosedur dia bagilah. Dia akan bagi. Dia tak ada isu pun benda tu. Follow prosedur. Kan? Masalahnya prosedur tidak di-follow. Lepas tu bawa dalam kerajaan negeri Kedah. Bawa dalam adun Kedah. Kita telah dianiaya. Kita telah dianak tiri. Yang walaun bodoh dan bangang itu, mereka pun kata, wah betul lah kerajaan federal menganak tirikan kita. Kerajaan federal tak guna. Rafizi tak guna. Lunyai di bantai Rafizi. Last rupanya kan, rupanya apa tuan-tuan? Rupanya tak ada pun penipuan semua tu. Rupanya dia yang tak bagi dokumen. Kerajaan negeri Kedah tak bagi dokumen. Tanah tu dah dapat ke belum? Dia cuma kata tak apa, bagi duit nanti kami cari. Kau ingat ni apa? Pinjam duit Along ke apa? Kan? Mungkin dah biasa pinjam duit Along kan? Kerajaan negeri Kedah ni dah biasa jadi Along. Pas kan? Jadi dia anggap kita ni macam Along lah. Alright. Okay, habis kat situ. Saya baru ni bercerita tentang siapa golongan ketiga. Okay. Dia ada satu cerita yang saya bawa kepada Surat Khabar dan di dalam live. Tapi dia ada cerita di sebalik itu yang saya takkan cerita dalam live. Minta maaf lah dia ni cerita apa orang kata kenyataan politik. Orang kata apa? Kenyataan statement politik. Statement politik ni maksudnya kenyataan selamat lah sebagai seorang ahli politik. Ini kenyataan selamat daripada saya. Alright. Okay. Okay tuan-tuan, tolong share dulu saya punya live. Kalau siapa tak ni share lagi, mohon share. Harap tuan-tuan boleh bantu kita untuk share live kita dan sebagainya. Terima kasih saya ucapkan. Okey, baik. Kumpulan ketiga muncul dalam PKR. Kekalahan nama besar dalam berjawatan dalam pemilihan Parti Keadilan Cabang menyerlahkan lagi kemunculan kumpulan ketiga dalam pimpinan itu yang tidak diberpaksikan kepada mana-mana pimpinan. Bekas Setiausaha Koordinasi Penerangan PKR Iswardi Morni berkata, itu saya lah. Sebelum ini terdapat dua kumpulan yang disebut-sebut wujud dalam Parti Berkanan, iaitu kumpulan pro Datuk Seri Rafizi Ramli dan juga yang pro kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Bagaimanapun katanya, keputusan pemilihan kali ini mengejutkan ramai pihak susulan terdapat calon yang didakwa mewakili kedua-dua kem turut kalah dalam tangan individu yang tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana pimpinan. Kekalahan bukan sahaja dalam kalangan kem Rafizi, tetapi juga turut melibatkan pimpinan yang dikaitkan sebagai orang Saifuddin Nasution. Jadi kalau hendak kata berlaku teori seperti gangguan sistem oleh kumpulan disebut itu, tidak benar. Nama-nama yang menang ke atas calon besar dan mempunyai jawatan ini sebenarnya tidak dikenali pun dalam kalangan orang luar, tapi dalam parti mungkin dikenali. Mungkin ada yang bertanya, di sebalik kumpulan orang ketiga ni, siapa kepala dia, iaitu pemimpin di belakangnya? Saya percaya tidak ada. Dan mereka ini tidak dipunyai oleh kedua-dua kumpulan tersebut, tapi mewakili suara akar umbi. Benda yang sama disebut jarang turung padang, selesa berada di atas. Okay. Kekalahan nama-nama besar dalam pemilihan PKR kali ini sebagai satu isyarat jelas kepada pimpinan pusat yang sedang memegang jawatan. Bekas Naib Ketua Cabang PKR, Kamarul Hatta, Abang Hatta apa khabar? Berkata pemimpin yang memegang jawatan dalam kerajaan kini dilihat jarang turun padang mendekati akar umbi, sebaliknya lebih selesa berada di atas. This one I have to agree dengan dia kan. Beliau berkata kerja-kerja parti seolah-olah diserahkan sepenuhnya kepada akar umbi. Dan situasi sebegitu tidak berlaku ketika PKR menjadi pembangkang sebelum ini. Tidak kisahlah mereka menteri ke, timbalan menteri ke, ahli parlimen ke, adun ke, akar umbi dan kerja parti tidak boleh ditinggalkan. Kena seimbangkan tanggungjawab terhadap jawatan yang dipegang dan kerja parti di peringkat akar umbi, katanya. Sementara itu, Muhammad Zuki Akash yang menang menewaskan adun Semambu Chan Chong Kung untuk jawatan timbalan ketua cabang PKR, timbalan ketua cabang PKR Indah Makota menolak cubaan menjatuhkan pimpinan daripada kem tertentu atau berlaku manipulasi dalam sistem sebagaimana yang digambar-gemburkan. Saya kata tadi golongan ketiga yang menang tanpa mengikut mana-mana kem antaranya adalah Muhammad Zuki lah tuan-tuan. Muhammad Zuki ni adalah antara yang menang, dia tak ikut dua-dua kem. Dia bukan kem Rafizi, dia bukan kem Saifuddin.
Okey, dia bukan kedua-dua daripada mana-mana kedua-dua camp tersebut. Jadi itu adalah golongan yang ketiga. So timbul juga isu, adakah Rafizi akan dilawan atau ditentang oleh Saifuddin Nasution? Jadi wartawan hari ini bertanya kerana terdapat pertemuan di antara Saifuddin dengan Rafizi. Beberapa hari lepas atau semalam kot, Saifuddin kata tak ada, pertemuan itu pertemuan biasa, pertemuan di antara kementerian dan perbincangan tentang penguatkan parti dan sebagainya. So wartawan tanya, jadi bermakna adakah Datuk Seri akan melawan Rafizi di dalam pemilihan parti kali ini? Cabar Rafizi, jangan letak perkataan itu di mulut saya, kata Saifuddin. Don't put the words into my mouth. Setiausaha Agung Pakatan Harapan, Saifuddin Nasution mengingatkan sebuah pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi bahawa dia akan menentang Rafizi pada gelanggang pemilihan. Sebelum ini ada penganalisis yang mendapat keputusan di 222 cabang menyaksikan ramai penyokong Rafizi tewas untuk memberi petunjuk kepada Saifuddin mencabar timbalan presiden itu sekali lagi. Kalau saya tetapkan, saya panggil sidang media. Jangan letak perkataan itu di mulut saya. Masih ada 2-3 lagi proses tersebut. Kalau benda ni ditanyakan beberapa minggu lepas kan, saya kata kemungkinan untuk Saifuddin bertanding melawan Rafizi itu tinggi. Ini beberapa minggu lepas dan ke atas lah. Saya kata memang ada usaha, perbincangan, plan dan sebagainya. Ini sebelum kejadian apa orang kata, pemilihan parti dan cabang berlaku. Sebelum pemilihan cabang berlaku, mungkin itu akan, saya kata ada. Saya sebenarnya dengar ura-ura dan memang ada perkara itu berlaku. Tetapi setelah result keluar untuk semua cabang, 222 cabang telah keluar. Well, 221 cabang apa orang kata di Julau kot. Julau tak ada pertanding kalau tak silap saya. Daripada semua jumlah cabang tersebut, sebenarnya macam saya kata, Kem Rafizi memang ranap lah, memang habis lah. Tetapi macam saya kata, Kem Saifuddin juga sebenarnya ranap juga. Di Kedah Kem Saifuddin habis, di Perak Kem Saifuddin habis, di Pahang Kem Saifuddin pun banyak yang terciduk. Even di Sarawak ada beberapa orang yang memang orang kuat Saifuddin. Memang kita tahu dia ni ke mana-mana dia akan bawa Saifuddin, pun kalah di dalam pemilihan kali ni. Kalah tuan-tuan. Saya tahu sebab orang tu adalah kawan saya. Kawan saya sendiri kan. Dia adalah kawan saya. Sorry geng. Aku cakap je kan. Memang saya tahu dia orang kuat Saifuddin dan dia sendiri mengaku dia adalah orang kuat Saifuddin dan dia juga adalah pegawai Saifuddin di Sarawak, wakil Sarawak. Pun dia kalah. So bila dalam keadaan demikian, okay, Rafizi itu memang dia akan bertanding lah regardless of what pun. Sebab dia adalah timbalan. Tapi sekarang ini it comes to Saifuddin. Kalau kita kata Rafizi sekarang sudah tidak ada grassroots, bukanlah grassroots, maksudnya tidak ada tim yang akan memilih dia dan sebagainya, so Saifuddin pun sama. So nanti dia akan jadi pertembungan. Kalau ada pertembungan sekalipun, still pertembungan dia tak akan ada banyak beza. It's all balls kepada siapa yang perwakilan suka untuk nak dipilih, itu saja. Siapa yang lebih preferable kepada mereka, itu saja. Selain daripada itu, you know, they will not do anything. Mereka tidak akan menjebelahi sesiapa, berkemungkinan. Tetapi kalau ditanya pertembungan ini kepada orang yang bukan menyokong kedua-dua belah pihak, neutral lah, macam saya kata golongan ketiga tadi kan, mereka akan memilih ini kalau kita tanya, mereka akan memilih Rafizi sebenarnya. Ini kenyataan yang Saifuddin kena terima. Sebab itu kenapa perlu kita ada camp. Camp ini irregardless of who you are, mereka akan memilih camp tersebut. Tak kisahlah orang nak kata apa. Sebab kesetiaan kepada camp tersebut. Saya bukan kata Saifuddin ni tak bagus, Saifuddin ni tak layak. Sebab tak. Cuma kalau kita tanya, di antara kelayakan dua-dua, mereka yang layak ini, layak, dua-dua layak, mereka akan incline kepada Rafizi berbanding Saifuddin. Okay? Incline kepada Rafizi berbanding Saifuddin. Alright, habis. Dah tahu camp ketiga tu kan? Ini jawapan selamat lah. Jawapan tak selamat, kita cerita pada masa yang lain. Bukan dalam live kalau jumpa saya personally. Alright. Kes rasuah Sabah, SPRM masih tunggu laporan forensik, minta sabar. SPRM masih menunggu laporan forensik berhubung video berkaitan skandal rasuah Sabah yang diserahkan kepada Suruhanjaya itu pada 11 Mac yang lalu. Okay. Saya jangkakan laporan tersebut akan siap dalam masa terdekat kerana pihak forensik sedang menjalankan penelitian secara terperinci terhadap kesemua 10 rakaman audio itu. Seperti yang saya maklumkan, ketika sidang media, 8 individu sudah dipanggil untuk memberi keterangan, termasuk satu kes baharu melibatkan tomahan yang turut disiasat. Azam meminta semua pihak bersabar. Selain ini, Azam menegaskan dakwaan rasuah melibatkan adun bukan perkara yang boleh dilindungi, malah siasatan masih diteruskan.
Saya dah beritahu sebelum ini ada 2 kertas siasatan yang dibuka terhadap Albert memberi maklumat dan juga bekas ketua Pegawai Eksekutif Sabah Mineral Management Jonith Enggihon dan membabitkan 8 adun serta video itu. Jadi semua pihak perlu faham dan saya dah jelas banyak kali. Saya harap kena sabarlah. Dalam kita menjalankan siasatan, kita tidak fully guided ikut telunjuk. Kita bukan ikut cakap public opinion. Sebaliknya ada prosedur yang perlu dipatuhi. Saya dah kata tempoh hari bahawa kes Sabah ini dia cerita dia adalah mamat nama Albert ni dia tak puas hati. Apabila dia rasuah, lepas dia rasuah dia tak dapat lesen mineral pelombongan mineral tersebut. Dia tak dapat, bukan dia dapat, dia tak dapat. Sebab dia tak dapat itulah dia tak puas hati, dia rekod. Itu yang dia rekod tu. Dan dia bagikan kepada SPRM. Ada 8, saya sebut itu 6. Ada 8 adun, termasuk timbalan speaker dan sebagainya. Dia rekod. Dia kata saya telah bagi rasuah kepada mereka ni. Baik. Now, having said that, soalan yang ditimbulkan oleh NGO ataupun sebenarnya warisan lah. Haji G bersalah dan Haji G adalah perasuah. Anwar Ibrahim membela perasuah seperti Haji G. Saya tanya soalan tempoh hari, adakah Haji G meluluskan lesen tersebut? Jawapannya dia tidak luluskan. Jadi macam mana kita nak kata Haji G itu perasuah? Tetapi ada 8 adun di bawah dia yang menerima rasuah tersebut. Saya setuju. 8 adun itulah bersalah. Kita tak menanggung dosa orang lain, tuan-tuan. Kita tak menanggung dosa anak buah kita. Mereka menerima rasuah, mereka yang patut dihukum. Kenapa nak bawa kepada Haji G pula? Kalau Haji G tak meluluskan, erti kata tak ada rasuah berlaku. Kalau Haji G meluluskan, thank you sampai bagi game. Kalau Haji G meluluskan, jadi bahasa itu kita kena siasat Haji G. Tapi the fact Albert kata saya buat video ini kerana saya dah bagi rasuah tapi tak dapat pun kelulusan tersebut. Itu makna Haji G tak luluskan. Haji G tak luluskan. That's what it means. Itu maksud dia. Kan? Thank you, Aceh. Tolong share, tuan-tuan. Itu yang dimaksudkan. This is what it means. Jadi, NGO nak mempersoalkan. Boleh, tak ada masalah. SPRM lambat dalam tindakan. Tuan-tuan, ada 8 yang disiasat. Video tu kena tengok authenticity. Kena tengok, apa orang kata, authentic ke tidak. AI ke, deepfake ke, whatever lah. Untuk dibawa ke mahkamah. Kita tahu, evidence video ni, siapa yang biasa pergi mahkamah, bukti terutama dalam digital ini memang kita boleh pertikaikan. Pihak pembela akan datang, dia akan kata ni fake. Dia bawa expert dia, lalu dia kata macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Jadi mereka kena pastikan bahawa nanti kalau nak bawa evidence bukti tersebut ke mahkamah, evidence itu adalah evidence yang solid. Thank you siapa yang bagi gift tadi. Evidence yang solid, Aceh. Thank you, Aceh. Evidence yang solid, bukan evidence yang boleh dipatah riukkan. Itu maksud dia. Jadi sebab itu apa orang kata, bila Azam Baki kata perlu bawa itu dibuat dengan teliti, sabarlah. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, rasuah ni dia tak ada limitation period. Kalau disiasat 3 tahun, 5 tahun pun, kalau ada bukti dia akan terus tuduh. Jangan risau. Kata kita tak nak nanti kita tuduh-tuduh, rupanya benda tu tak strong. Lepas tu dia dapati tidak bersalah. Tu kita nak tuduh pula Anwar Ibrahim campur tangan. Kau nak macam mana sebenarnya? Biar benda tu dibuat dengan teliti lah. Kan, saya kata siasatan SRC terhadap Najib berlaku sejak 2015. Berlaku sejak 2013 ke 14. Dia didakwa bila, tuan-tuan? 2018. 4 tahun baru kena dakwa. 4 tahun baru kena dakwa tau Najib ni. Yelah, memanglah dia tak dibenarkan dakwa di sini kan. Tapi poinnya adalah siasatan tu mengambil masa bertahun. Okay. Alright. Kita bawa cerita di dalam air kuning. Okey. Bobo ni kan semalam saya cerita kisah pasal isu babi lah, naik haji lah, apalah semua tu lah. Hari lepas babi, semalam haji. Tuan-tuan tahu tak? Bila Hadi Awang mengatakan sebenarnya pertandingan kali adalah untuk kita menegakkan Islam. Dia kata semalam kan, untuk menegakkan Islam.
Islam ini harus tertegak. Saya tanya soalan. Kalau kita nak menegakkan Islam, adakah kerajaan sekarang ini kafir? Adakah kerajaan di bawah pimpinan Sultan Perak itu kerajaan kafir? Sebab kita nak menegakkan Islam kan? Lawan Islam apa tuan-tuan? Apa lawan kepada Islam? Mana ada lawan lain? Kalau Islam kafir lah. Itu je. Adakah kerajaan ini kalau tak kafir pun kerajaan kufur? Adakah Hadi berani berkata demikian? Kemudian yang kedua saya kata, pertandingan ini adalah pertandingan antara dua orang Islam. Sebenarnya kalau ikutkan daripada pendidikan, calon UMNO itu lebih ulama daripada calon PAS. Calon UMNO itu sebenarnya seorang ulama, tuan-tuan. Kenapa dia ulama? Dia ada PhD. Dia ada PhD dalam pendidikan Islam. Calon UMNO Muhammad Yusri, Dr. Muhammad Yusri, 54, adalah seorang yang memiliki ijazah kedoktoran falsafah. PhD Pendidikan Islam dari Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI yang kini berkhidmat sebagai pensyarah dan ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Bukan sekadar dia ada PhD, dia juga pensyarah, tuan-tuan. Tapi calon PAS, dia kelulusan apa? Saya nak tanya, calon PAS kelulusan apa? Dia kata dia ustaz lah. Tapi dia tak nak mendedahkan kelulusan beliau. Dia tak nak mendedahkan kelulusan beliau. Okay. Saya tak jumpa ada satu artikel dia kata bahawa kelulusan saya nantilah, dah habis pilihan raya nanti saya akan dedahkan, dia kata. Tapi saya nak buat cerita ni lah. Menteri sahkan laporan terhadap calon PN babit isu tauliah. Polis telah menerima 7 laporan sepanjang tempoh PRK Dewan Undangan Negeri Ayer Kuning, termasuk satu laporan yang mempertikaikan kelayakan tauliah calon PN Abdul Muhaimin Malik. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution menjelaskan laporan terhadap Ketua PN Tapah itu mungkin timbul akibat keraguan cara dia memperoleh tauliah untuk mengajar dan menyampaikan ceramah agama Islam. Sebab dalam permohonan untuk mendapatkan status tauliah, aturannya adalah perlu dimaklumkan tentang sama ada pemohon ada penglibatan politik atau tidak. Maknanya kalau disebut ada, besar kemungkinan tauliah itu tak dapat lah. Sebab itu memang aturan dia. Tapi di sini benda itu disebut atau didakwa ada berlaku sebaliknya. Jadi calon ini dikatakan ada, bermaksud kemungkinan dia sebenarnya tidak memaklumkan butiran yang sebenar. Jadi ada dibuat katanya. Sebelum ini pengerusi Amanah Perak Asmuni Awi menyuarakan kebimbangan terhadap dakwaan bahawa Muhaimin telah memperdayakan pihak berkuasa untuk mendapatkan tauliah sebagai aturan melarang individu dalam pilihan raya memperoleh akreditasi agama yang dikendalikan oleh mufti negeri. Susulan laporan polis yang dibuat oleh pemuda amanah Jururakam Polis Zaharuddin Rasmi manakala ahli Parlimen PAS Misbahul Munir berhujah tindakan Jabatan Mufti Perak yang tidak mengambil tindakan sepatutnya menutup mulut pengkritik calon tersebut. Okay, isu dia apa sebenarnya? Saya kata tadi kan, satu isu dia punya pendidikan, kedua isu tauliah, tuan-tuan. Sebelum ini calon PN ini dia berceramah di masjid-masjid, di surau-surau, dan bila polis mengesahkan dia ada tauliah. Okay, dia ada tauliah. Now, seseorang itu tidak boleh mendapat tauliah mengajar agama kalau dia mempunyai kedudukan di dalam mana-mana parti politik. Itu dia punya point dia. So, sebab dia macam ni, bila isi borang, terutama di Perak, negeri lain pun sama sebenarnya. Bila ustaz-ustaz ni isi borang, adakah anda terlibat dalam mana-mana, memegang jawatan di dalam mana-mana pertubuhan parti politik? Jawatan kalau setakat menyokong, kalau setakat ahli biasa, itu tak ada masalah. Ini memegang jawatan. Sama ada ketua ke timbalan ke ketua bahagian ke whatever, you memegang jawatan. Dia adalah ketua PN. Kalau tak silap saya, at least memegang jawatan tinggi lah di dalam Perikatan Nasional. Kita kata. So, dia tidak declare benda itu, so dia dapat tauliah.
Yelah, bila tak declare, tak dapatlah tauliah kalau dia bukan orang terkenal kan. Baru-baru ni dia buat laporan polis sahkan daripada Majlis Agama Islam Perak, memang dia dapat tauliah. So, adakah bermakna dia telah menipu Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam dengan tauliah tersebut? Itu persoalan dia. Bagaimana kamu mengajar agama di masjid-masjid, di surau-surau, tetapi kamu menggunakan tauliah yang kamu tipu? Bukankah penipuan itu satu benda yang dosa besar di dalam Islam? Satu perbuatan keji yang membawa implikasi dosa yang besar di dalam Islam. Itu persoalan yang dibawakan oleh sekarang ini yang pihak amanah dan yang membuat laporan polis. Jadi adakah kamu tidak mendedahkan hakikat sebenarnya bahawa kamu adalah pimpinan di dalam PAS dan juga Perikatan Nasional, sehingga menyebabkan kamu boleh bertanding dalam pilihan raya kali ini? Sebaliknya kamu mendapat tauliah. On top of that, bukan setakat itu saja, kita pun tak pasti dia ada pendidikan tinggi atau tidak. Yelah, mungkin dia ada pendidikan agama, tapi adakah dia ada SPM? Dia ada ijazah, dia ada diploma, dia ada doktor, PhD atau master sebagaimana apa orang kata, calon Barisan Nasional. Kan, yang kita sebenarnya lebih layak panggil calon Perikatan Nasional, Barisan Nasional ini sebagai ulama berbanding dengan calon PAS. Kan? Jadi dari situ sudah terlondeh satu persatu cerita mereka. Kemudian semalam, dia hari lepas air kuning ni dia menarik. Yalah, cerita ni baru keluar air kuning kan. Keluar cerita babi. Beberapa hari lepas keluar cerita babi. Yang ini semalam keluar Haji Hadi kata pasal isu nak pergi haji, tak patut lebih aula, lebih afdal diutamakan mengundi dan menegakkan kerajaan Islam daripada nak pergi haji. Katanya hari ini Ketua Pemuda PAS kata isu sebenar adalah babi, bukan haji, kata Pemuda PAS. Ketua Pemuda PAS Afnan berkata sejumlah pihak memainkan kenyataan Abdul Hadi Awang berkenaan menangguhkan haji kerana ingin mengalih perhatian daripada isu sebenar air kuning. Menurut Afnan, isu sebenar bagi PRK itu adalah berkenaan ladang babi di sana. Dia berkata isu menangguhkan ibadah haji demi mengundi tidak timbul memandangkan penerbangan penambah haji adalah pada 29 April. Betul lah tu. 3 hari lepas mengundi. 3 hari lepas mengundi, selamatlah berangkat. Tak ada apa isu pun. Sebenarnya mereka hanya nak alih isu babi saja. Mereka gagal jawab isu itu. Isu sebenar babi, bukan haji, katanya. Sebenarnya kita tak gagal pun jawab isu tersebut. Kenapa kita kata kita tak gagal jawab isu tersebut, tuan-tuan? Sebab macam kita kata, pertama, sewaktu Perikatan Nasional menjadi kerajaan di Perak tahun 2022, di mana pada waktu itu Exco Pertanian dia, saya cakap slow-slow ni supaya faham, Exco Pertanian dia adalah Razman Zakaria. Pada waktu itu ladang babi itu pun dah wujud dengan jumlah itu. Sebab itu ladang babi berlesen, tuan-tuan. Di tempat itu tak pernah berubah pun. Kenapa pada masa itu tak ada pun timbul persoalan babi tersebut? Kenapa pada masa itu tak ada cerita pun kita akan tutup semua ladang-ladang babi berlesen di kawasan air kuning ni? Tak pernah pun. And tiba-tiba bila masuk pilihan raya, isu babi ini kita perjuangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata tak ada persoalan pasal haji. Soalannya, kalau tak ada persoalan pasal haji, kerana haji itu akan berlepas 3 hari lepas pilihan raya, kenapa Hadi tiba-tiba nak mengaitkan lebih aula berdasarkan kepada sirah Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, sanggup Rasulullah menangguhkan umrah, malah Rasulullah pun menangguhkan haji demi politik. Kenapa Hadi tiba-tiba berceramah membawa kepada poin itu? Kalau dia tahu bahawa haji itu 3 hari lepas pilihan raya, kenapa dia nak bawa poin tersebut? Sama ada dia tak tahu apa yang dia cakapkan, sama ada dia dah nyanyuk, sama ada dia tak tahu poin dia tu, dia mengaban lah, senang cerita. Kita bercerita, yelah macam dulu kan, lain kita tanya, lain dia jawab, lain dia isu, lain dia bawa, lain kita persoalkan, lain yang dia jawab wartawan. Itulah Hadi Awang. Jangan kita tak tahu Itulah Hadi Awang. Jadi betul lah sebenarnya yang mendedahkan Hadi Awang ni, Tuan Guru Haji Hadi Awang ni, sebagai orang yang tak
pertama dia tak faham fakta, kedua dalil yang dibawa tu ke laut. Saya dah kata bahawa Hudaibiyah itu tak ada kena-mengena dengan pensyariatan haji pensyariatan 9-10 Hijriah, sedangkan Hudaibiyah berlaku lebih kurang 6 Hijriah. Tak berlaku pun. Tak ada maksudnya politik itu digantung, tak ada kena-mengena dengan perkara tersebut. Menunjukkan Afnan bersetuju bahawa Tuan Haji Hadi sama ada dia mengaku dalam fakta dia, dalam ucapan dia, ataupun dia dah nyanyuk. Jadi nasihat saya, berhentilah. Kan? Boleh serahkan kepada pimpinan muda yang lain, kepada Hadi Awang. Terima kasihlah Ketua Pemuda PAS mengesahkan sangkaan kami yang Haji Hadi ini sudah pun nyanyuk. Okay? Sudah nyanyuk. Lain cerita, lain dibawakannya. Alright. Okay. Last kali tuan-tuan, saya nak bawa juga artikel ni. Walaupun benda ni dah beberapa hari saya terlupa. Isu Menara KL, kerajaan layan syarikat Bumiputera secara tidak adil, kata Muhyiddin. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin mengkritik kerajaan berhubung kemelut konsesi pengendali Menara Kuala Lumpur. Muhyiddin mendakwa pengusiran syarikat pengendali terdahulu Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd dan Hydroshop dilakukan secara tidak sah. Hukum rimba tidak boleh dijadikan amalan dan norma pentadbiran. Insiden pengusiran paksaan ini menggoncang asas Malaysia sebagai sebuah negara hukum. Adalah tidak wajar bagi kerajaan untuk tidak mempertimbangkan sebuah syarikat Bumiputera yang telah mengurus Menara KL selama bertahun-tahun dengan rekod yang baik. Pada masa yang sama, syarikat tersebut telah dilayan secara tidak adil kerana terpaksa menanggung liability lebih 300 juta katanya. Pada April tahun lalu, Pesuruhjaya Tanah Persekutuan mengusir Hydroshop dan MKLSB dari Menara Kuala Lumpur. Alright. Okay, beberapa perkara Muhyiddin Yassin kata. Beberapa perkara. Dia mendakwa pengusiran itu berlaku secara tidak sah. Dia kata, okey. Saya jawab. Soalan pertama. Siapakah pemilik Menara Kuala Lumpur? Saya bagi jawapan. Jawapannya kerajaan Malaysia. Soalan kedua. Siapakah yang kerajaan Malaysia telah berikan konsesi untuk menguruskan Menara Kuala Lumpur? Pada tahun 1996. Jawapannya adalah Menara KL Sdn Bhd di bawah TM Malaysia. Soalan seterusnya, bagaimana pula penglibatan Hydroshop? Pada tahun 2021-2022, Hydroshop telah membeli MKLSB daripada TM dengan harga 3 juta ringgit. Baik. Soalan keempat, berapa lamakah konsesi konsesi MKLSB untuk mengendali atau menguruskan Menara Kuala Lumpur? Jawapannya 30 tahun, iaitu tamat pada 1 April 2025. Soalan kelima, setelah mengambil alih MKLSB pada tahun 2021, adakah Hydroshop masuk tender bagi meneruskan 20 tahun lagi konsesi yang akan tamat pada 1 April 2024? Okey? Ya, tender dibuka pada 2025. 2024 tender dibuka dan Hydroshop masuk RFP, dia panggil Request for Proposal, bersama 4 syarikat yang lain. Ada 5 syarikat yang masuk. Tetapi mereka kalah. Alright. So, akhirnya pada Disember 2024, mereka menerima notis keluar kerana mereka telah kalah. Dan mereka kena keluar sebelum 1 April 2025. Soalan saya, dekat mana di situ setelah fakta yang saya nyatakan tadi, pengusiran itu dibuat secara paksa? Kerana mereka stay sehingga lepas 1 April. Mereka bukan dihalau 30 Mac, bukan dihalau 10 Februari, bukan dihalau 1 Januari. Tak, mereka dihalau selepas 1 April, iaitu 17 April. Notis itu, konsesi mereka tamat pada 1 April. Notis keluar pada Disember 2024. Saya tanya soalan kepada tuan-tuan yang reasonable. Adakah itu pengusiran paksa? Adakah itu hukum rimba? Tak. Kemudian dia kata, adalah tidak wajar bagi kerajaan untuk tidak mempertimbangkan sebuah syarikat Bumiputera yang telah mengurus Menara Kuala Lumpur selama bertahun-tahun dengan rekod yang baik. Tuan-tuan, bila kita buka tender baru, kita buka RFP baru, Request for Proposal yang baru, maka terpulang kepada kerajaan untuk nak memilih sesiapa. Adakah Hydroshop dihalang untuk masuk RFP tersebut? Jawapannya tidak. Bagaimana kau tahu Is? Menteri Fahmi Fadzil, Datuk Fahmi Fadzil sendiri bagi tahu saya, RFP itu disertai antaranya oleh Hydroshop. Jadi adakah dia dihalang? Tidak. Tapi kenapa tak pilih dia?
Kalau pilih dia, baik tak payah buat RFP, bagi direct tender je. Bagi direct, direct project dia. Bagi direct award. RFP ni kita kena bertanding lah. Request for proposal ni kita kena bertanding lah. 5 syarikat kemukakan kenapa kami terbaik. Kami ni, dia tengok. Dan akhirnya dia tengok, okey dia ambil. Dan dia bukan tengok Bumiputera tak Bumiputera. Layak ke kamu? Kemudian, menyebab, ini sangkaan saya, mungkin betul, mungkin salah. Kenapa tiba-tiba tak bagi pada Hydroshop? Seterusnya Muhyiddin Yassin kata, mereka terpaksa menanggung liability 300 juta. Okay, liability tu liability apa tuan-tuan? Liability apa? Liability itu liability apa? Tuan-tuan tahu tak liability apa tuan-tuan? Liability itu datang daripada MKLSB kalau benar lah. Kan? Datang daripada MKLSB. So, bila dia beli syarikat itu pada 2024, bila dia tak mampu, bila dia take over syarikat tersebut, sepatutnya dia buat due diligence. Dia bukan mewarisi hutang Menara Kuala Lumpur. Dia mewarisi hutang MKLSB kalau betul lah 300 juta tersebut. So, bila dia beli dengan hutang liability 300 juta, siapa yang bangang tuan-tuan? Kerajaan bangang ke dia bangang? Yang kau beli syarikat yang ada hutang 300 juta, yang kontrak akan tamat pada 1 April 2025, sedang maksudnya beberapa tahun lagi, kenapa pula kerajaan yang kena salah? Disebabkan isu ini, Yani daripada TikTok ada mesej saya tadi. Dia kata, Abang Iswadi, dia kata, saya ingin mencabar Syafiq Halim yang belum main isu ni untuk berdebat dalam isu Hydroshop ini. Abang boleh uruskan tak? Saya kata boleh. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masuk dalam live Syafiq Halim, bagi tahu dia Yani ajak debat isu Menara Kuala Lumpur. Komen kat bawah dia nanti. Boleh? Boleh bantu Okey tuan-tuan, itu saja daripada saya pada malam ini. Kita berterima kasih yang datang dan bersiaran. Lebih 4,000 orang menonton kita pada malam ini. Dan kita mohon maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. Hidup jalan terus tuan-tuan. Agi hidup, agi ngelaban. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.